Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan di luar sana, berbaki 14 hari lagi sebelum kita memasuki bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan iktibar, bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jadi para salafus salih apabila mereka hendak mendekati bulan Ramadan, mereka bukan sahaja memperbanyakkan amalan sunnah, memperbanyakkan istighfar, tapi mereka juga disebutkan di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dr. Rabah Zuhaili menyebutkan bahawa para salafus salih mereka lebih giat membaca, mendalami dan mentadabbur Al-Quran. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang mana mafhumnya Jibril alaihi salam akan turun pada malam-malam Ramadan bertemu dengan baginda Nabi SAW untuk mereka saling mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi Alhamdulillah dalam aplikasi Madkhal kami membawakan kepada anda beberapa modul yang berkaitan dengan Al-Quran seperti pengenalan ulumul Quran, mabahith ulumul Quran dan juga siri tadabbur satu juzuk satu hari. Yang mana modul-modul ini tuan-puan di luar sana akan menemani anda sepanjang bulan Ramadan. Di mana kita melihat di sini tuan-puan, di dalam salah satu modul kita, mabahith ulumul Quran, kita akan membincangkan topik-topik penting kan, topik-topik yang perlu anda faham untuk kita memahami Al-Quran. Contohnya seperti topik am dan khas, topik nasikh dan mansukh, topik mutlak muqayyad, mantuk dan mafhum dan juga pengenalan i'jazul Quran. Dan tuan-puan tidak perlu risau. Kami sertakan juga di dalam aplikasi ini bahan supaya membantu dan memudahkan proses pembelajaran tuan-puan. Jadi ini adalah contoh bahan yang kita sediakan berkaitan dengan mabahith ulumul Quran. Jadi kami lengkapkan bahan ini daripada sesi pertama hinggalah sesi yang terakhir, daripada muhkam dan mutasyabih hinggalah i'jazul Quran. Dan nantikan modul terbaru kami, rahsia kalam ilahi. Yang mana kita akan mendatangkan kepada anda beberapa perbincangan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang digunakan dalam Al-Quran, rahsia di sebaliknya, kelebihan di sebaliknya, dan mengapa Allah letakkan lafaz ini pada satu tempat tapi bukan pada tempat yang lain. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Manakat. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma. Scroll kat bahagian bawah. Tekan langgan sekarang. Lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah kat sebelah ni. Sampai dah kod valid, jangan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang. Terus tekan subscribe.